Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita berjumpa pada hari ini. Mungkin kita ramai yang masih beraya. Ya. Dulu lagi. Awak ada? Pada hari ini insya-Allah saya akan terlebih dahulu saya mengucapkan selamat hari raya. Boleh. Dan kita nak tunggu dia orang ke teruskan? Terus saja. Okay. Sini hari ini saya ingin berkongsi sedikit maklumat dalam syariah Islam, di mana saya pun tak tahu nak letak tajuk dia apa. Tapi mungkin kebiasaan biasa kita dengar hukum fiqh kan. Kita belajar tauhid, kita belajar fiqh, kita belajar akhlak ataupun tasawuf. Tapi hari ini saya nak terangkan sedikit tentang subjek yang agak mungkin kurang didengari, tetapi mungkin kita boleh jadikan dia sebagai satu maklumat tambahan. Sebenarnya saya sudah pun tulis benda ni, tapi dalam bahasa Arab, dalam buku saya yang terbaru, iaitu Madkhal ila Ilmi Maqasid Syariah. Buku tu dah dikeluarkan, tapi dalam bahasa Arab saya pun tak promosi lah sini. Saya bagi kat student-student saya. Okey, kalau kita perhatikan, kalau kita kata syariah Islam tu macam ni, maka subjek-subjek yang diterangkan biasanya kita merujuk kepada, saya kata, akidah kan? Ilmu akidah ada dalam ni, dalam Al-Quran ataupun hadis tu ada ilmu fiqh kan, akhlak. Biasanya kita belajar macam ni. Tetapi dalam fiqh ataupun sebenarnya dalam khususnya dalam Al-Quran, antara benda yang kita dapat lihat dan saya nak kongsikan bersama pada hari ini ialah beberapa bentuk fiqh lain, beberapa bentuk maklumat lain yang mungkin agak kurang diperkatakan, iaitu contohnya dalam Islam ni, membina ataupun memahami Islam ni juga memerlukan kepada salah satunya fiqhul waqi'. Fiqh waqi' ni apa dia? Reality. Salah satu fiqh yang perlu kita faham ialah fiqh reality. Maknanya kita mesti mengenali reality hidup kita. Kita ni, apakah keperluan zaman kita? Dan mungkin kita melihat kepada zaman Nabi. Kalau kita baca hadis, kita baca cerita-cerita zaman Nabi-Nabi yang terdahulu, jika kita tidak mempunyai kesedaran tentang realiti yang berbeza, mungkin susah kita nak faham sesuatu benda. Ya? Kita kena faham realiti kehidupan. Oleh itu, dalam Islam, salah satu daripada, kalau seorang tu ulama', maka untuk dia mengupas hukum hakam, antara benda yang dia kena faham ialah fiqh reality, memahami realiti semasa yang dia hidup. Dan kita juga perlu mempunyai sedikit kemahiran, yang maknanya kalau kita baca cerita Nabi ke, kita baca cerita ulama' ke, kita baca cerita umat-umat terdahulu, kita kena agak memahami realiti pada ketika itu. Okey. Oleh itu, hukum Islam ni terbahagi
dari sudut realiti ni kepada dua. Satu yang berubah mengikut realiti, satu yang tak berubah sepanjang zaman. Hukum hakam ni ada yang mengikut realiti kehidupan, ada yang menjadi teras. Misalnya kata yang tidak ada kesan dengan wakil. Contohnya kita katalah kita belajar Allah tu satu, mari Nabi mana pun Allah satu juga kan. Jadi sebab apa? Sebab tak ada kesan pada perubahan realiti. Tetapi kalau dari sudut syariat, kita nampak bahawa ajaran Nabi Muhammad ada yang tak sama dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam, tidak sama dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Sebab apa? Sebab realitinya berbeza. Apa yang berbeza? Manusia berbeza, perangai manusia berbeza. Situasi zaman Nabi Musa ni berhadapan dengan kaum yang sangat degil dan suka berdolak-dalik. Lalu Allah SWT menurunkan syariat yang keras supaya tidak ada cara Allah nak membentuk mereka dan denda kepada sikap berdolak-dalik. Oleh itu fa bi zulmin minal ladina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum. Kerana kejahatan mereka, orang yang telah diberikan kitab tu, kerana kejahatan mereka ketika berdepan dengan nabi-nabi yang diutuskan, lalu Allah telah mengharamkan apa yang sebelumnya tidak haram. Maka ada beberapa benda yang sebenarnya tidak haram, tapi di syariat Nabi Musa alaihissalam Allah haram. Tapi bila turun Islam yang terakhir, iaitu syariat yang terakhir, Allah halalkan. Balik pada situasi asal. Sebab apa? Sebab sifat tu tak ada. Antaranya contohnya kita kata pengharaman makan lemak, pensyariatan membasuh pakaian, dengan cara tak adalah syariat basuh ni, tak ada dalam syariat Yahudi. Syariat Nabi Musa alaihissalam, kotor kena buang. Sebab apa? Sebab Allah nak denda, Allah nak marah kepada Bani Israel yang suka berdolak-dalik. Jadi dia sampai ke syariat Nabi Muhammad SAW, balik pada situasi asal, kotor boleh basuh, lemak boleh makan. Kalau nak makan daging saya susah kan, makan lemak. Okey, fiqhul waqi'. Itu dari sudut syariat keseluruhannya. Maknanya kita ni, orang Islam ni, memahami realiti ni sebahagian daripada kemahiran yang dah diterapkan oleh Islam tu pada kita. Tetapi apa yang berlaku? Yang berlaku ialah apabila umat Islam mengalami kemunduran, maka kefahaman terhadap situasi semasa tu telah terpisah. Jadilah orang yang warak tu ialah orang yang tak faham realiti kehidupan. Hidup angin ya. Tunduk tu warak maknanya. Tak kenal apa yang berlaku tu, dianggapnya warak. Ini berlaku di kurung-kurung ke-9. Ahli sufi ni beribadat sampai tahap dia tak kenal apa yang berlaku di sekeliling dia. Begitu juga kemunduran, bukan agama saja menyebabkan, ada faktor agama. Faktor agama iaitu fahaman songsang yang menganggap memahami realiti semasa itu macam tidak warak. Hidup mesti diasingkan daripada realiti semasa. Satu sebab lagi ialah kemunduran ataupun kejahilan. Bila orang tu terpisah dengan kehidupan arus perdana, maka dia tidak tahu realiti. Sebab tu kalau kita tengok orang Melayu duduk kat kampung zaman dulu, dia tak tahu sebenarnya apa yang berlaku di bandar. Semenjak mana-mana kemunduran lah. Sebab tu bila kita baca sejarah
Salah satunya saya baca buku, kalau tak silap saya, buku Bulan Purnama, sejarah macam mana Melaka dijajah oleh Portugis. Dalam buku tu menceritakan macam mana orang Melayu tinggal di luar daripada Melaka, daripada bandar Melaka. Bandar Melaka didiami oleh orang-orang luar dan para pentadbir saja, golongan bangsawan. Orang Melayu ni duduk kat kampung-kampung, tak tahu perkembangan yang berlaku, hanya dengan kerbau, dengan lembu, sara hidup saja. Bila mari penjajah, mereka melihat bahawa penjajah tu bukan mari untuk menjajah mereka, sebab mereka tak pernah masuk campur dalam kehidupan negara. Jadi sebenarnya memahami situasi adalah sebahagian daripada kerja kita umat Islam. Faham environment dan faham realiti kehidupan. Kesilapan dalam memahami situasi ini membawa kepada kesilapan dalam ijtihad, dalam menganalisis hukum hakam. Bagi seorang sarjana, silap faham realiti ini sangat bahaya kesan dia. Mengapa? Sebab dia akan membawa kepada beri solution yang salah pada satu-satu polemik. Susah, sangat penting. Contohnya krisis terbaru, saya kata krisis terbaru apabila rakyat Syria bangkit melawan pemerintah dia. Apa yang berlaku? Para ulama terbahagi dua. Satu, kumpulan yang menentang rakyat, maknanya dia tolak kebangkitan rakyat. Kumpulan ulama ni antaranya ulama di Saudi. Ulama Saudi dengan mudah membuat kesimpulan bahawa menentang pemerintah hukum dia haram. Dia panggil Bora, dia panggil macam. Okey. Seorang ulama Syria sendiri, iaitu Muhammad Said Ramadan Al-Buti, menentang kebangkitan rakyat. Sebab apa? Dia kata usaha menjatuhkan kerajaan yang ada sekarang ni usaha pihak musuh luar dia. Sementara majoriti ulama menyokong. Sebab apa? Sebab yang tak menyokong ni, dia kata, di analisis dia, orang menentang pemerintah tu Islam, hukum dia haram. Yang kedua, dia kata kebangkitan ni kebangkitan yang diapi-apikan oleh pihak yang nak menjajah Syria. Kajian terhadap realiti sebenar macam mana? Inilah yang menentukan sebenarnya. Macam mana? Wallahualam lah. Tapi kalau kita tengok pada realitinya, pendapat yang menentang rakyat ni tak betul. Kalau kita tengok pada realiti setakat yang kita nampak lah. Sebab apa? Pertama, pemerintah yang ada tu sebenarnya yang bersekongkol dengan penjajah. Sebab tu kerajaan, contohnya kerajaan Syria ni, dia boleh deal dengan Israel, dengan Iran, Amerika. Sebab tu Amerika tak buat apa-apa dah berapa bulan dah. Rakyat Syria bangkit. Sebab apa? Sebab orang yang dijangka boleh menjaga kepentingan Israel ialah kerajaan yang ada. Sebab Israel telah menjajah Bukit Golan. Bukit Golan tu tanah Syria, tapi semenjak bertahun-tahun tidak dibuat apa-apa, tak diambil balik. Dan jadi kita nampak dari sudut wakilnya, analisis mengatakan bahawa kebangkitan rakyat disebabkan oleh musuh lebih tipis. Jadi nampak tak, kewajaran tu berdasarkan kefahaman terhadap wakil saja. Di zaman Rasulullah SAW, kalau kita lihat ada beberapa hukum yang pernah saya sebutkan, saya rasakan di sini, di mana Nabi telah menyebut sesuatu hukum pada zamannya, tetapi telah difatwakan oleh sahabat berlainan dari fatwa Nabi SAW. Sebab apa? Sebab melihat kepada realiti yang berbeza. Contohnya, apabila seorang sahabat mari tanya Nabi an bawalil ibil,
Hadis yang terkenal itu, seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, apa lebih kurang hadis dia berbunyi, ya Rasulullah, apa yang perlu aku buat kalau aku berjumpa kambing sesat? Lalu Nabi kata, kamu kena ambil kambing tu, kamu simpan, beri makan kat dia sampai kamu jumpa tuan dia, kamu beri balik kat dia. Lepas tu seorang lagi tanya, ya Rasulullah, kalau kami jumpa unta sesat, macam mana? Lalu Nabi kata, apa kena mengena dengan unta sesat? Nabi kata, unta memiliki baju dan kasutnya, iaitu unta ni dia boleh berjalan sendiri dan cari makan sendiri. Apa yang nak diterangkan oleh Nabi di sini ialah, kalau kamu jumpa unta sesat, kamu tak payah ambil, kamu biar dengan unta tu sampailah tuan dia berjumpa dengan unta tu, dia bawa balik. Itu jawapan Nabi dalam realiti wakil zaman dia, zaman Nabi. Tetapi keadaan berubah, negara Islam berkembang, orang baru masuk Islam ramai. Sampai di zaman Uthman, orang tanya soalan yang sama. Lalu Uthman kata, kalau kamu jumpa unta, kau tak kira apa benda lah, kamu kena ambil unta tu, kamu beri makan kat dia. Tak jumpa, kamu kena jual unta tu, sampailah kamu jumpa tuan dia, kamu bagi duit. Sebab apa yang menyebabkan dua hukum dalam situasi yang sama tetapi berlainan kesimpulan dia? Sebabnya ialah realiti berbeza. Apa dia realiti dia? Realiti dia, orang zaman Nabi dia tak mencuri. Majoriti orang tak mencuri. Kalau kambing sesat kena simpan. Sebab apa? Bukan orang curi, dimakan oleh serigala. Jadi Nabi suruh simpan, bagi makan sampai jumpa tuan dia. Dan kampung zaman Nabi ni kecil, kemungkinan nak jumpa orang tuan punya kambing tu sangat besar. Sementara di zaman Osman, orang sudah putar alam. Suatu situasi tu berubah. Sebab apa? Sebab kalau dibiarkan unta, walaupun dia tak mati, sebab dia boleh makan, unta boleh tahan lama, tak minum air, tapi dia akan dicuri oleh orang. Oleh itu kamu yang baik ni, kamu kena ambil, kamu kena jual dan cari tuan dia bagi duit. Semua tu berdasarkan realiti keluar kita nanti. Oleh itu memahami realiti ni jadi satu benda yang penting. Sebab tu kalau kita membaca buku, kita baca, ataupun kadang-kadang kita mendengar sesuatu tazkirah tu, pengajaran dia tu tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat. Sebab apa? Bukan Islam tu salah, tapi kadang-kadang kita bagi satu situasi di satu zaman, kita nak apply di zaman kita ni, realiti dia berbeza. Jadi kita pun nampak macam Islam ni betul. Bukan dalam semua keadaan, tapi banyak keadaan demikian. Dan tidak kurang juga telah membawa kepada masalah dalam apply hukum syariat yang tertakluk kepada realiti. Oleh itu para ulama juga mengatakan bahawa hukum Islam ni, untuk menerangkan realiti ni, wakil ni tadi, dia mengatakan salah satunya ialah adat. Salah satu yang mengubah realiti ialah adat. Komponen realiti tu satunya ialah adat. Oleh itu Islam ni dia kira adat juga. Kalau adat boleh terima, jadi hukum harus ataupun halal. Kalau adat tak boleh terima, hukum haram, hukum makruh. Tengok pada adat.
salah satu mekanisme untuk menentukan hukum hakam tu bagi adat. Sebab apa? Adatnya ialah penerimaan ataupun pengamalan umum realiti zaman tu. Jangan hairan kalau kita baca kitab-kitab lama, mereka mengatakan tak pakai kopiah tu fasik, kerana hukuman tu diberikan pada zaman itu. Orang lelaki yang tak pakai tutup kepala ni memang makrok lah ya. Mak repik lah ya. Kalau mari ceramah agama tak pakai serban dengan kopiah, memang orang tak terima. Kena pakai kopiah, kena tutup kepala. Maka hukum pada zaman itu ya, bukan hukum pada zaman. Sebab apa? Situasi telah berubah. Antaranya yang diistilahkan oleh Imam Abu Hanifah ialah fasaduz zaman. Fasaduz zaman ni ialah keburukan manusia. Zaman tu manusia tak elok banyak dia. Macam zaman Osman nak dibanding dengan zaman Nabi, maka telah berubah situasi itu. Maka kadang-kadang kita, sebab tu kita bayangkan sahabat, macam kita kata mungkin dari satu sudut zaman kita ni kita tak kenal orang ya. Orang yang kita jumpa, kita pergi supermarket tu, kita kena tak boleh letak 100% orang tu baik je lah ke tepi kita. Kena letak berapa persen ada orang tak baik. Untuk sebab apa? Untuk meletakkan dalam kepala otak kita, dalam kita nak berinteraksi dengan orang tu, jangan 100% orang yang kita tak kenal tu betul ataupun baik. Kalau kat kampung sekarang ni ada orang bagi salam, tuan rumah keluar nak tengok siapa dia, kena ragu. Rantai lah. Bukan makna tak boleh jawab salam, tapi kena berhati-hati. Sebab apa? Zaman mungkin melibatkan persoalan apa ni. Saya tengoklah ada beberapa akhlak yang kadang-kadang kita ni orang nak buat baik ni kadang-kadang terperangkap dengan orang yang nak menipu. Contohnya membantu. Kita bantu juga orang, tapi kalau nak beli rumah tu kita jadi garantor, tak boleh bantu lah. Nanti tak payah, cara kita kena. Jadi kadang-kadang kita tersepit dengan benda-benda macam ni. Sebab apa? Sebab kita anggap kena buat baik itu kena tolong orang, tak? Jadi kena tolong orang tu ada realiti semasa tu kena faham juga. Ada benda-benda yang kita kena ambil kira juga. Sebab zaman kita ni zaman macam tu. Itu dari sudut akhlak, dari sudut hukum hakam, dari sudut itu memahami realiti semasa. Supaya dalam pendidikan sangat perlu kepada faham situasi. Maknanya anak-anak kita, dia tidak hidup di zaman kita, dia hidup di zaman dia. Jadi kita nak kata dia tak baik itu, tak boleh ukur dengan zaman kita, ukur dengan zaman dia. Nak kata anak kita tu nak latih, maknanya kena tengok unsur zaman juga. Zaman kita tak apa, kita mungkin anak pergi kedai beli, ajak nak latih anak ni tu pergi kedai. Zaman kan pergi kedai tak balik-balik. Sebab apa? Pencolek banyak kat tepi rumah kan. Ni zaman lah, wakil tu kena tengok. Jadi sebab tu kita tak boleh lari daripada situasi semasa. Mungkin kita nak buat baik tu, tapi kadang-kadang kita terdorong untuk bertindak terhadap. Bayangkan negara-negara yang ulama dia tak boleh cakap je kena tangkap, mana dia nak dakwah kena sampaikan juga, tapi dalam bentuk yang lebih susah lah, kepercayaan kepada orang. Jadi kadang-kadang kita ambil kita baca sifat-sifat sahabat apa semua tu bahan mentah yang kita kena
adun dia dengan realiti semasa. Sebab kita kena faham realiti mereka dan realiti kita. Itu sedikit saya punya ni lah. Dalam perbahasan syariah, benda ni sangat penting. Saya sebut dalam buku saya, Madkhal ila Ilmi Maqasid Syariah. Saya sebut sedikit lah sebagai salah satu bahan yang diperlukan oleh seorang ulama untuk menganalisis hukum hakam. Itu fiqh waqi' dia panggil. Saya terangkan secara umum. Nak terangkan Islam ni sebenarnya, dalam Islam tu banyak lagi ilmu-ilmu yang sebenarnya bukan fiqh yang berbentuk halal-haram saja. Dalam Al-Quran banyak unsur-unsur fiqhul waqi'. Kalau kita tengok lagi fiqh yang kedua, yang ni saya pernah sebut, fiqhul awlawiyat. Pernah sebut lah, fiqhul awlawiyat. Fiqh keutamaan, priority ya. Yang ni dah banyak sebut lah. Iaitu dalam salah satu daripada Islam punya komponen ataupun ajaran dia ialah dia mengajar kita macam mana mesti mengenal prioriti. Ini boleh baca buku yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam buku dia Fiqh Keutamaan. Sangat baik lah Fiqh Keutamaan tu. Fiqh Keutamaan ni boleh download dalam internet saja. Ada type Fiqh Keutamaan PDF akan keluar, boleh download baca. Walaupun mungkin kita tak baca satu-satu, tapi kita ambil dia punya pemikiran umum ya. Maknanya seorang Muslim dituntut untuk memahami keutamaan. Contoh saya paling mudah dan nampak macam bodoh saja lah. Iaitu contoh biasa, iaitu saya saya analoginya ialah seorang yang bagi cerita kat kita, saya Ustaz, tadi saya dah selamatkan seekor anak kambing mati lemak, daripada mati lemak. Kita pun tanya, bagus awak, sifat kemanusiaan, kasih sayang pada binatang. Tunggu Ustaz, tak habis cerita lagi. Masa saya sibuk menyelamatkan anak kambing tu, anak orang mati, tak sempat nak selamat. Jadi bertukarlah situasi dia daripada cerdik pada bodoh. Sebab apa? Kamu sibuk selamatkan anak kambing, anak orang mati. Tak betul. Sebab apa? Benda yang baik menjadi tidak baik jika tidak mengikut prioriti. Oleh itu kita, para ulama menggariskan kena buat benda yang lebih penting berbanding benda yang penting. Dalam benda penting tu ada benda yang lebih penting. Buat ada lebih penting dulu. Kadang-kadang sembahyang wajib, cincai-cincai ya, semua sunat, ada kosyok lebih. Kalau buat sembahyang lah kan, buat lebih penting berbanding yang penting. Kalau berbanding dengan yang kurang penting tu lagi lah, buat yang penting berbanding prioriti lah, mengutamakan kumpulan berbanding individu. Kepentingan orang ramai lebih penting daripada kepentingan individu. Mengelak keburukan lebih baik dari mengambil kebaikan. Mengelak keburukan lebih utama dari mengambil kemaslahatan. Kita nak buat benda baik, tapi kalau dia mengakibatkan keburukan yang besar, kita tak boleh. Kita kena mengelakkan keburukan. Itu antara kaedah-kaedah. Yang penting di sini ialah prioriti. Sangat prioriti inilah yang akan sebenarnya inilah yang akan menyebabkan orang tu berjaya ataupun tak berjaya dalam hidup dia, sama ada keduniaan ataupun keakhiratan. Kadang-kadang orang tu macam kita katalah sekarang ni, untuk dakwah apa semua kita susah nak menyumbang ke, ataupun kalau menyumbang ke RM5, RM2 je. Tapi kalau untuk benda sunat kita sanggup habis banyak pun. Sebab
Sebab apa kita menganggap mungkin kepuasan dan sebagainya. Allah lebih mementingkan yang sunat berbanding dengan yang wajib. Dalam fardu kita ada fardu ain, kita ada fardu kifayah. Itu semua nak menunjukkan dia yang lebih penting. Sebab itulah para ulama membahagikan sunat ni kepada beberapa jenis. Sunat ni, benda sunat ni ada beberapa jenis mengikut tingkat kepentingan. Walaupun mereka saling berbeza pandangan. Manakah istilah? Kalau seorang di antara seorang dengan yang lain, istilah-istilah tu berbeza dari sudut keutamaan. Yang paling penting dengan yang kurang penting. Contohnya kita kata kalau benda tu bernama adab, maka dia sangat kurang penting. Dia baik, tapi dia berada di bawah, dia rendah dari adab. Adab tidur. Kalau kita bagus kalau kita ikut hadis Nabi tu, Nabi tidur ni kan, Nabi agak bahagian kanan baik. Jadi bukan pada yang peringkat yang sunat muakkad, sudah tentu berada di peringkat yang tinggi. Dipanggil zaidah, nafilah. Istilah-istilah itu sebenarnya nak menunjukkan kepada lebih penting dan kurang penting. Kita panggil an-nawafil, sunat yang di bawah daripada sunat muakkad ni, nawafil. Kalau ada bawah lagi. Okey. Bukan adab macam akhlak, menghormati itu. Adab dan istilah dalam istilah sunat, ranking sunat. Saya tak nak mendalam sangat. Saya nak bagi keutamaan seperti yang telah kita kupas dulu lah. Saya nak balik dalam fiqhul awal, fiqh keutamaan. Okey, banyak lagi fiqh-fiqh lain sebenarnya yang boleh yang akhirnya kalau kita belajar menampakkan sebenarnya Islam ni dah banyak lebih luas daripada apa yang mungkin sering kita bincangkan lah. Okay. Salah satu lagi ialah salah satu fiqh yang agak menarik juga ialah fiqh saya terpaksa tulis Arab ni, saya terbiasa tulis Arab. Saya tulis dulu fiqh sunnah alam. Dalam Al-Quran penuh dengan fiqh ini, fiqh sunnah atau kaun. Di mana fiqh sunnah alamnya ialah dia nak menerangkan bahawa alam semesta ni dia berjalan di atas undang-undang alam. Kalau kita faham fiqh ni, maka kita akan faham macam hukum alam yang boleh membantu kita lah untuk membuat sesuatu ataupun memahami sesuatu yang berlaku. Contohnya, contoh bila Allah nak terangkan dia memberi rezeki, macam mana Tuhan terangkan? Banyak, kalau kita tengok dalam Al-Quran, banyak ayat Quran menerangkan Allah nak bagi rezeki. Tetapi apa yang Allah bagi rezeki macam mana? Wa nanzilu minas sama'i ma'an wa akhraja bihi minas samarati rizqan. Allah menurunkan dari langit air hujan, lalu daripada air hujan tu Allah menumbuhkan pokok dan mengeluarkan buah sebagai rezeki kepada kamu. Maknanya nak rezeki kena ada sunnah alam tu, apa dia
dipanggil sunnah sababiyah, iaitu qanun as-sababiyah. Salah satu daripada sunnah alam ni banyak. As-sababiyah, sebab musabab. Sebab itulah walau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina qutilu ila madaji'ikum. Tuhan marah kat orang tak nak pergi berperang sebab takut mati. Lalu Tuhan kata, kalau kamu duduk di rumah pun akan la baraza, akan berlaku, akan datang juga benda yang membunuh kamu. Maknanya kematian tu bukan sebab kamu pergi berperang. Kematian tu sebab Allah nak ambil nyawa kamu. Dari itu dah ajar kamu akan mati juga. Kamu tak pergi perang pun kamu akan mati juga. Tapi Tuhan kata dalam bentuk akan berlaku benda yang mematikan kamu juga, walaupun kamu duduk di rumah. Iaitu Allah nak ambil nyawa ni mesti dengan sababiyah, qanun sababiyah, iaitu alam semesta ini dia berlaku dengan sebab musabab. Itu sunnah alam yang ketara sangatlah dalam Quran. Jadi kita orang Islam ni nak buat sesuatu, kita kena kaji ya. Sebab musabab tu kita kena jaga supaya kita mendapat apa yang kita nak. Sebab yang membolehkan kita mendapat pahala bila kita beramal tak? Beramal tu amal hati ataupun amal zahir. Sebab tu Allah marah kepada orang Yahudi. Dia tak buat apa tapi dia menyangka dia masuk syurga. Perangai dia syaitan pun tabik kan? Tapi dia menyangka dia masuk syurga. Tak boleh sebab apa? Sebab sahabat tak ada. Tilka amaniyuhum. Itulah dia angan-angan mereka. Sebab apa? Allah nak beri pahala kemuliaan ni ada sebab musabab dia. Tak boleh orang tu tak buat apa tiba-tiba dia mulia. Tak boleh. Mesti ada amalan hati, beriman, ikhlas semua. Amalan anggota, segala amalan apa tu, ibadat yang anggota yang kita buat. Amalan harta. Jadi mesti ada sebab. Bila Allah nak muliakan orang tu, Allah jadikan dia mati syahid. Sebab musabab. Allah nak muliakan orang Arab, dia jadikan Nabi tu di kalangan orang Arab. Tak ada apa-apa mulia gitu ya. Tak ada. Sebab musabab tu ada. Okey. Jadi apabila umat Islam mundur, sebab musabab ni ditinggalkan. Dianggapnya sebagai keduniaan. Dan itu yang berlaku apabila orang Islam ni nak buat apa-apa, berfikir kepada ilmu dan sebab musabab terhadap sesuatu benda yang terjadi. Jadilah tawakal tu sebagai tawakal yang tidak digabungkan dengan usaha. Seolah tawakal tu ialah menyerahkannya kepada Allah saja. Sedangkan fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah gabungkan dua. Fa iza azamta, ada azm. Azamta fatawakkal. Bila kamu dah berazam, kamu bertawakal. Tawakal ni buat. Azam tu tekad. Bila kamu dah berazam, kamu pun bertawakal. Orang yang bertawakal tu ialah orang yang berusaha. Kalau orang yang tak berusaha tu orang yang tidak bertawakal. Okey, ini kita panggil hukum sababiyah. Hukum sababiyah ni hukum alam. Daripada hukum inilah lahirnya sains, lahirnya teknologi kan. Sebab dia tahu sebab musabab. Macam mana LCD duduk situ, slide boleh bertukar, saya kata kan. Sebab kita belajar pasal Bluetooth dia bukan sesuatu yang ajaib. Sebab tu saya kata sains bukan mencipta lah. Sains menemui. Teknologi tu bukan mencipta daripada benda tak ada kepada benda ada, tapi dia menemui benda yang telah ada. Lalu dia pun konsep basic yang kita belajar lah. Tuan-tuan lebih tahu. Dan mungkin konsep tenaga tidak boleh dimusnahkan. Nampak macam tak berapa penting. Tapi bila makin belajar tinggi,
semakin penting. Artinya orang tukar kuasa, tenaga tu boleh ditukar. Okey, kita tengok TV dalam bentuk cahaya disampaikan kepada kita oleh satelit dalam bentuk gelombang. Tak? Tukar. Itu bukan penciptaan dari sudut dia buat gelombang tu. Dia menemui bagaimana nak menukarkan. Sebab musabak. Bila kita hidup dalam dunia khurafat, kita akan meninggalkan sebab musabak. Lalu dia jadi khurafat. Percaya kepada benda yang tak ada sebab musabak ialah khurafat. Maknanya khurafat ni ialah mempercayai sesuatu tu ada kuasa gaib dengan sendiri. Jadi dia khurafat dia. Sebab apa dia ni jadi macam ni? Sebab tu ada orang percaya pada kayu, simpan kayu ni selamat. Macam apa sebab musabak dia? Kalau kata simpan kayu ni lalat tak mari kat awak, nyamuk tak gigit, mungkin ada sebab musabak. Sebab kayu ni busuk sangat, lalat pun tak tarik tu. Mungkin kalau macam tu tak apa. Sebab tu kita pakai ubat nyamuk tak khurafat. Sebab apa? Asap lari, apa ni, ubat nyamuk tu lari daripada asap. Sebab musabak dia bukan keajaiban ubat nyamuk tu, simpan je. Alam mak ke asapnya kemudian. Zaman dulu percaya pada keris tu. Keris ni boleh bertuah. Jadi dia ada sebab musabak? Tak ada. Dia keris tu bertuah. Khurafat lah. Sebab dia tak ada sebab musabak. Kalau keris tu ada kuasa elektrik, kita zat gitu keluar apa ni, cahaya tak apa-apa, kenalah mata orang tu buta tu. Tak apalah, jadi keris Ultraman pula. Tapi masalahnya keris tu kita je, besi. Sebab besinya ambil daripada orang. Jadi khurafat. Bila mempercayai sesuatu tu bertindak tanpa sebab musabak, maka jadi khurafat. Itu kaedah nak membedakan. Jadi undang-undang, sebab itulah Allah memberi rezeki dengan menurunkan hujan dan menumbuhkan pokok. Allah mematikan dengan, walaupun kamu duduk kat rumah, akan berlaku sebab yang mematikan. Bukan Tuhan kata kalau kamu duduk rumah pun kamu mati juga, bukan. Jadi dia kata dalam bentuk la barazal, akan berlaku benda yang buatkan kamu mati. Sebab Allah nak katakan aku akan matikan kamu dengan sebab. Ya. Itu salah satu daripada sunnah alam yang tidak akan berubah. Salah satu sunnah alam ni, saya tak nak pegang banyak sunnah alam ni, saya mungkin tambah satu ataupun dua lagi. Salah satu daripada sunnah alam ni ialah sunnah alam al-izdiwajiyah. Izdiwajiyah ni ialah berpasang-pasangan. Sunnah alam. Sebab tu dalam Quran banyak Tuhan kurangkan min kulli syai'in khalaqna zawjayn, daripada sesuatu itu kami jadikan berpasangan. Jadi sunnah alam ni dia berpasangan. Sebab tu bila kita pergi tempat baik, kita akan jumpa orang jahat. Orang yang baik-baiknya orang begini, jumpa juga orang jahat. Sebab baik pasangan dia jahat. Tak ada tempat dalam dunia ni orang baik belaga, tak ada. Ada baik, ada jahat. Di Mekah mencuri duit juga, silap gaya lah. Sebab apa? Sebab di sana bukan orang baik semua. Kalau kita nak pergi tempat ataupun nak berkawan dengan orang yang semuanya baik, kan tak jumpa. Jadi kita kena faham lah bahawa dunia ni memang ada baik buruk, ada baik dan jahat. Tak ada lagi. Itu sunnah alam. Jadi kita tak peras lah. Kita dah menyediakan diri kita untuk berhadapan dengan situasi. Kita lah yang kena bersedia. Bukan situasi tu kena ikut kita. Sebab dia tak akan ikut lah kita. Dia dah dijadikan oleh Allah macam tu lah. Jadi, ada baik, ada buruk, ada lelaki, perempuan. Sebab tidak sedar dengan situasi ni lah. Masa saya
belajar dulu saya berfikir macam mana nak mengasingkan fanatik sangat ni lah. Seolah-olahnya orang lelaki dengan orang perempuan ni haram terus bersama. Dia bayangkan kalau aku besar bila jadi dalam negeri tu kena buat bas lelaki, bas perempuan, sekolah lelaki, sekolah perempuan, pasal lelaki, pasal perempuan. Nabi tak, Nabi pun tak buat macam tu. Sebab akur dengan hukum alam bahawa manusia tu berpasangan. Cuma kontrol saja, tak boleh menghapuskan benda. Qanim izdiwajiyah. Dia semua benda pasangan. Apa namanya, cahaya, gelap, malam, siang, benda atas, benda bawah, benda kaya, miskin. Kekayaan dan kemiskinan tu ada di mana-mana. Orang kata apa? Monaco, tempat tak ada orang miskin. Tempat tak ada orang miskin sebab dia hanya didiami oleh milioner saja. Monaco, dan penduduk dia memang income dia berapa saya tak ingat, tapi mustahil. Sebab apa? Yang servis orang kaya tu apa? Orang miskin tak? Sebab tu Tuhan bagi tahu dalam Quran, wa faddalna ba'dukum ala ba'din fir rizq liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya. Hukum alam berpasangan tadi tu antaranya ialah miskin dan kaya. Jadi Tuhan kata dalam Quran, aku lebihkan segolongan daripada golongan yang lain dalam rezeki supaya sebahagian daripada kamu menggunakan sebahagian yang lain. Kita ni mengguna-guna ya, kita ni istighlal, kita ni mempergunakan orang. Manusia ni tabiat dia mempergunakan orang, tapi ada mempergunakan yang baik, ada mempergunakan. Sebab apa? Sebab itu dah hak undang-undang alam ya Allah SWT buat. Lalu orang miskin dia servis orang kaya. Kalau tak ada orang miskin tu, orang kaya tu jadi hebat. Tak hebat lah sebab dia kena buat semua benda sendiri. Tak hebat lah kaya dia tu kan? Tak boleh. Mustahil hidup orang kaya hidup bersendirian. Dia perlu kepada orang miskin. Yang salahnya ialah sengaja mewujudkan kemiskinan tu, ataupun kemiskinan yang sebenarnya boleh ditingkatkan lagi, tapi dia tak tingkat untuk mempergunakan orang di peringkat yang lebih teruk. Ya. Sebab tu dalam zaman Nabi ada orang miskin. Cuma bila Nabi berkuasa memerintah, jumlah miskin tu makin kurang, sangat kurang daripada. Tapi kalau negara-negara Arab yang teruk ni memang teruk lah. Sebab apa? Jumlah pengangguran saja sampai 20%. Orang tak bekerja. Yang bekerja dan miskin tu berapa puluh % pula? Yang tak kerja dah 20%, 30%. Itu yang salah. Dan orang kaya dia tak boleh ego sebab dia memerlukan orang miskin. Orang miskin dia tidak boleh berdendam dengan orang kaya sebab dia mendapat manfaat daripada orang kaya. Begitulah dunia. Sebab tu konsep dakwah ni kan, kita tak boleh marah kepada orang yang jahil atau orang yang kita dakwah. Sebab dengan orang jahil tu kita dapat pahala berdakwah. Kalau semua orang alim, kita nak kita abu ilmu kita kat mana? Orang dah tahu dah. Boleh tak saya nak terang fikul awal tak? Tak saya dah kata saya mengajar kat rumah. Aku nak kita kat tahu tak? Hukum alam dia sebenarnya. Sebab tu Allah tidak zalim. Sebab walaupun orang jahat sekalipun, dia buat jahat kepada kita tu sebenarnya cara Allah memberi pahala kepada kita. Cara Allah nak beri kepada kita kan sebab musabak dia kan. Sebab musabak Allah beri pahala kepada kita dengan adanya orang ini. Betul lah dari sudut biasa kita marah, tapi dari sudut hukum alam tu kita kena ada juga berapa persen mengakui fenomena tu, supaya kita boleh menanganinya dengan betul, bukan menafikan. Dalam internet ada orang mati ham guna, itu cara yang salah.
kita kena terangkan pada masa itu kita menggunakan undang-undang sababiyah, sebab ni untuk dapat pahala. Kita terang kat dia, dia tak faham lagi, kita terang, dia marah, kita terang, dia ni, kita dakwah. Jadi berlakulah proses nak dapat pahala. Belum dakwah lagi orang tu jadi baik, tak dapat pahala lagi kita. Macam mana gitu? Tak ada lah pejuang. Dari undang-undang ni menyebabkan Allah mewujudkan dalam dunia ada orang hebat. Sebab apa dia hebat? Sebab apa orang hebat tu? Sebab dia telah berinteraksi dengan undang-undang ni. Dia akur. Ada orang jahat, kena lawan dengan dia. Macam penjajah, kita kena perang dengan penjajah. Bila dia perang dia mati syahid. Barulah hebat. Orang yang lain tak akan jadi orang hebat. Itu undang-undang alam yang Allah SWT. Okey, itu nama izdiwaji. Sebab undang-undang ini menyebabkan alam ni jadi cantik. Itu kalau kita bayangkan kita duduk di taman lah. Tuhan buat dunia ni, dia pernah tengok lah kapal terbang Rusia ataupun helikopter Rusia ni. Tak pernah. Ataupun kapal angkasa Rusia nak banding dengan kapal angkasa Amerika, apa beza dia? Yang Rusia ni dia kira ada, dia tak kira cantik. Sweet ada, tapi wayar dia nampak apa, yang penting jalan. Konsep Rusia ni ialah murah dan boleh jalan. Konsep Amerika ni buat benda mesti perfect, tapi harga dia mahal. Sebabnya orang tak boleh nak dia sendiri pun tak boleh nak meniaga, buat mahal kan. Tuhan ni dia buat alam, dia buat yang perfect. Dia tak buat asal boleh bergerak aja, tak ada. Sebab tu kalau kita duduk dalam taman, duduk atas kursi tu lah, kita tengok ada apa? Ada pokok bunga, ada pokok buah kan? Ada pokok tu untuk hiasan je, buah tak ada, untuk tengok je. Ada burung, ada suara, ada ramai-ramai. Dia nak hias dunia tu, dia punya perfect dia tu macam mana? Bunga warna kuning, warna merah, ada hiasan kan bunga dia, ada pokok hiasan daun dia, ada sungai, suara air mengalir, ada unggas, ada maknanya perfect semua. Sebab apa? Sebab hukum sababiyah dan izdiwajiyah, dia berpasang-pasangan. Ini makan yang ni, rantaian yang ni. Jadi alam tu bergerak. Jadi dia buat tak ada pasangan, tak seronok dalam dunia ni. Tak adalah kejar mengejar. Apa ni, harimau kejar kejar apa tu, rusa, tak ada. Semua hidup relax je, baik semua. Tak pernah hati kita tersentak dengan kejahatan, keganasan. Tak pernah. Okey, itu satu fiqh lah. Satu lagi saya rasa setakat tu lah, cukup lah tu. Ada beberapa undang-undang sunan kaumiyah ni, ada banyak. Sunan tadarruj, sunan ta'assur bil aswatil jamilah, sunan beberapa lagi. InsyaAllah kita tengok. Saya rasa setakat itu sajalah hari ini yang dapat saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Lebih dan masa ini kita, kalau kita ada beberapa persoalan, boleh kita itu adab adabu tu, adab ataupun
ada yang juga bersifat wajib. Tapi adat dalam istilah sunat tadi tu, adat dalam benda sunat, istilah tu menunjukkan kepada dia rendah. Tapi kalau di luar daripada istilah sunat ni, ada adat tu wajib. Contohnya menuntut Quran. Menuntut Quran sebagai ulama kata ni, menuntut Quran adat dia mesti ada semayang. Jadi ada semayang tu sebagai menuntut ini wajib. Tapi tidak untuk semua mazhab lah. Jadi nak kata tadi tu istilah tu saya pun kena terangkan jelas juga lah. Macam kita kata adat menghormati orang, mungkin adat menghormati itu wajib. Kalau dari sudut adat yang unik, tapi dalam istilah membahagikan sunat tu, kita kata perkara sunat, kita kata perkara sunat dalam kita ada adat makan, itu termasuk adat benda sunat yang ringan. Tetapi bila ada beberapa adat tu telah diakui secara nas, dia ada perbicaraan panjang lagi. Contohnya saya kata makan dengan tangan kanan, dah mula ada ulama kata wajib makan tangan kanan. Itu termasuk dalam adat yang wajib. Tangan kanan dengan tangan kiri itu istilah. Ada ulama kata sunat, ada ulama kata orang Islam lah, bukan Nusantara saja. Orang Islam semuanya. Sebab apa? Sebab ada sebab dia, realiti dia lah. Pertama, saya dah bilangkan lah. Pertama, sahabat Nabi hidup di depan Nabi sendiri. Maknanya dia lelah saya kan, Nabi buat gini dia tengok. Kedua, mereka ni berada pada zaman manusia tu pada tahap perasaan semula jadi mereka paling hampir dengan Islam zaman. Sebab bangsa Arab tu sendiri zaman jahiliah lagi pun mereka telah hampir dengan Islam. Sebab tu mereka ada aib sama perempuan, kena tolong orang, kena melindungi orang minta tolong, terlalu dekat lah dengan Islam. Jadi bila mari Islam, betul hak mana tak betul sikit tu betul terus. Yang kedua, bahasa. Mereka baca Quran dengan hadis tu faham. Bukan faham macam orang Arab kan. Orang Arab kan pun tak faham. Faham dia tu memang mendalam. Sampai ke peringkat ulama sekarang belajar puluh-puluh tahun, dia tak payah belajar, dia dah faham dah. Itu baik jauhnya generasi kita ni dengan generasi para sahabat. Sahabat ni dia dengar Quran tu dia boleh. Kita nak sampai tahap tu kena belajar berapa puluh tahun. Tu pun tak tentu lagi. Ada tak pandai-pandai kan. Bukan Melayu saja, orang Arab pun Melayu juga. Jadi faktor-faktor sezaman tu sangat besar. Jadi usaha kita balik kepada menerangkan benda-benda asas dalam masyarakat. Benda-benda macam ni yang dulu saya terangkan. Islam tu ada benda asas, ada benda cabang. Yang utama dalam benda asas dengan cabang ialah benda asas. Benda cabang boleh dikompromi lah. Memang perjuangan ni bukan perjuangan bangsa Melayu lah, tapi perjuangan orang Islam. Sebab tu kita tengok di Saudi Arabia, bila ulama dia tu berceramah, menerang, membetulkan masyarakat, mereka fokus kepada kadang-kadang banyak benda yang cabang. Nak memerangi benda yang cabang tu seolah-olah itu ulama. Peringkat kesedaran tu perlu.
Dan peringkat sederhana ni dia bukan berbentuk individu, dia berbentuk zaman. Maknanya zaman 10 tahun lagi orang lebih sedar, 20 tahun lagi lebih baik. Nak ukur dengan individu ni, ada yang sedar, ada yang sedar. Majoritinya dia paras dia tu diukur dengan zaman. Zaman orang taksub mazhab, majoriti taksub. Masjid Umawi di Syria pernah memaukan 4 orang imam dalam satu masa. Tak boleh ikut yang lain. Bang orang apa nak? Kemakanan zaman dia termasuk dalam sunnah alam juga. Seolah-olah kita ni terjun duduk dalam kumpulan. Kita tak boleh lari dari realiti. Sedikit sebanyak kita akan terjebak dengan orang di zaman kita. Kerangka berfikir zaman kita tu sedikit sebanyak kita terjebak juga. Kalau orang lain semua tak asuk, maknanya 100 tak asuk tu lekat juga lah kat kita. Zaman sekarang zaman orang materialistik. Sebab tu kalau kita hisap diri kita juga, buat materialistik juga kita ni. Tak boleh lari sebab kita zaman ni memang terlekat benda tu. Orang lain mana pun berkurang je aku dengan orang lain. Dekat tu saja untuk hari ini, untuk dapat kita bincangkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.